Urgent job malam ni, Samurai Yakiniku. Hari tu saya dah baiki sebelah sini trip, sekarang dah okey. So sekarang masalahnya, masalah tripping. So punca dia, customer apa tak? Customer dia setting benda ni. Ni kita panggil apa ventilation untuk sedut asap kan. Untuk sedut asap. Api ni dia naik dekat sampai atas kan, menyebabkan wiring short. Biasanya kalau masalah punca macam ni, satu je lah saya boleh bagi tahu. Sama ada masalahnya leading dengan neutral dia, the touching. Sebab tu anda turunkan semua MCB kan, tak boleh naik juga kan. Okay, so kita akan check lah dekat sana. Okay, ni dia punya RCCB. Okay, kita cuba naikkan. Tak boleh naik. Okay, so kita akan check lah apa masalah. Okay, ni DB sebelah mana ni? Sebelah depan. Okay, tak apa, kita check sebelah ni. Memang tak boleh naik. So ada dua sebab lah saya boleh bagi tahu, sama ada benda ni rosak ataupun grounding dengan neutral ada touching. Okay, kita akan check terbaik. Alhamdulillah, supply saya check dia okey, tak ada masalah. Okay, kita dah cabut dia punya neutral dekat RCCB, tengok boleh naik. So masalah ni berpunca daripada neutral dengan grounding. Kita tengok, kita touching balik. Trip. So masalah dia adalah neutral dengan leading. Kita akan cabut lah neutral satu persatu. Okay, terbaik. Okay, so Alhamdulillah kita dah jumpa masalah. Okay, saya terpaksa cepatkan sikit sebab saya urgent nak pergi tempat lain pula. So kita akan buat conclusion lah. So saya jumpa ni, dia punya kabel neutral bermasalah. Kalau touching dekat neutral bus bar tu trip. Lepas tu dia punya circuit untuk live ni X ni. Kita dah siap, dia dah siap-siap pangkah lah. Okay, so masalah dia berpunca daripada situ. So sekarang ni kita akan kita dah bagi tahu customer untuk on semua equipment dekat dalam kedai ni. So kita akan check mana-mana peralatan yang tak function ataupun plug yang tak berfunction. Itulah dia punya circuit. Okay, terbaik. Alhamdulillah kita dah jumpa masalah dia. So kita dah check dia keseluruhan equipment dekat dalam kedai ni, semua function. Soket plug yang tak pakai pun function. Kita check pakai soket tester. So kita jumpa yang tak function ni satu. Ini kesan terbakar yang customer buat lah tadi. Customer dia nak main api, dia buat macam tu lah. Dia nak main kat rumah tak boleh, dia main sini. Yang ni rosak, okay. So customer datang sini, dia guna yang ni untuk bermain api, bunga api. So wiring dah short. Okay, yang ni dah rosak. So tak boleh buat apa, kena tukar baru, kena tarik kabel baru. Okay, so kabel yang bermasalah tu kita akan potong tape. Lepas tu yang fuse atas tu kita akan dismantle lah. Okay, terbaik. Kita dah balut dengan tape untuk kabel. Saya dah habis projek tadi. So kita balut guna tape kertas okay. Takut dia ada tertouch mana-mana. Kita dah potong tapi kita balut lagi untuk safety lah. Okay, so tak boleh pakai kabel ni, kena wiring baru. So Alhamdulillah semua lampu kipas function. Okay, so tak ada masalah. Okay, terbaik, job settle.